Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di SK Parit Rambai, lokasi bagi Zon Pekan Nenas dan Zon Benut yang menjadi tuan rumah program Lestari Senyum, sedia dan yakin untuk membaca dan menulis. Program ini berlangsung di 4 zon daerah Pontian iaitu di Zon Benut, Zon Bandar, Zon Pekan Nenas dan Zon Kukup dengan penyertaan murid-murid pemulihan khas dari seluruh daerah Pontian. Program ini bertujuan untuk membantu murid-murid pemulihan khas menguasai kemahiran asas membaca dan menulis melalui aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Jom kita lihat suasana program yang berlangsung hari ini. Seawal jam 8 pagi, para peserta mula hadir untuk sesi pendaftaran sebelum menikmati sarapan pagi dan mengikuti taklimat program. Program ini menghimpunkan 71 orang murid pemulihan khas bersama 27 orang guru pengira dari Zon Pekan Nenas dan Zon Kukup. Kehadiran urus sedia, fasilitator serta pegawai pejabat pendidikan daerah Pontian turut memastikan perjalanan program berjalan lancar. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang program ini, antaranya misi bercerita, misi mengeja, misi menulis, misi menjejak perkataan sahih baca. Kesemua aktiviti ini bukan sahaja menguji kemahiran membaca dan menulis, malah membantu meningkatkan keyakinan diri serta minat murid terhadap pembelajaran. Cikgu, apakah objektif utama Lestari Senyum ini? Okey, terima kasih. Program Lestari Senyum ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan kemahiran murid-murid pemulihan khas dari segi membaca dan menulis dan juga memberikan mereka pengalaman di luar bilik darjah. Apakah perubahan yang cikgu harapkan selepas murid mengikuti program ini? Okey, dengan peluang kepada murid mewakili sekolah ni, saya mengharapkan murid-murid lebih berkeyakinan tinggi, dan tak rasa rendah diri walaupun mereka masih dalam kelas pemulihan khas. Terima kasih cikgu. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Abdul Razif, Guru Besar SK Parit Rambai. Terima kasih kerana sudi bersama Fine Art TV SK Pekan Nenas. Soalan pertama. Apakah pandangan cikgu mengenai penganjuran program Lestari Senyum pada hari ini? Terima kasih pada saya. Program ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dalam membantu murid pemulihan khas untuk menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Jadi pendekatan yang kita gunakan juga bolehlah menyeronokkan dan lebih mampu meningkatkan keyakinan diri murid. Soalan kedua. Sejauh manakah program seperti ini dapat membantu meningkatkan pencapaian murid? Program seperti ini biasanya kita memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman sebenar. Selain itu juga dia untuk meningkatkan kemahiran literasi. Program ini juga turut membantu sikap positif murid itu supaya menjadi lebih berani dan bermotivasi untuk terus berjaya. Terima kasih cikgu atas perkongsian sangat bermakna. Boleh adik perkenalkan nama dan sekolah? Nama saya Muhammad Almati bin Muhammad Hafiz. Saya sekolah SK Jegan Batu. Nama saya Aira Arida dari SK Seri Senen Tokoh. Nama saya Muhammad Arif Azim. Saya daripada Sekolah Pekan Nenas. Apakah aktiviti yang adik sertai pada hari ini? Menuju Cerita, bermain game. Apakah yang adik pelajari daripada program ini? membaca. Saya lebih berani membuat perkataan. Program diteruskan dengan majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi setiap kategori pertandingan. Program Lestari Senyum diharapkan dapat menjadi platform yang berkesan dalam memperkukuh penguasaan literasi
serta membina keyakinan murid-murid pemulihan khas di daerah Pontian. Kesimpulannya, program Lestari Senyum membuktikan bahawa pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik belajar. Melalui pendekatan yang kreatif dan menyeronokkan, murid-murid bukan sahaja berjaya meningkatkan kemahiran membaca dan menulis, malah lebih yakin, berani dan bersemangat untuk terus belajar. Lestari. Demikianlah liputan khas program Lestari Senyum dari SK Parit Rambai. Semoga program seperti ini dapat terus memperkasa kemahiran literasi serta membina keyakinan murid-murid pemulihan khas ke arah kecermelangan. Saya Nur Aisyah Mikaila. Saya Husna Alisha. Dan saya Puci Zara Sofia bersama juru kamera kami Aish Amjah melaporkan untuk Pine Art TV SK Pekanan Nas. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.